Tidur dengan telefon di tepi bantal boleh kena kanser otak. Hentikan kerisauan anda serta-merta. Walaupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) meletakkannya dalam kategori karsinogen 2B, pakar bedah saraf telah mengesahkan ketakutan ini sebenarnya tidak berasas langsung. Dengar sini, radiasi terbahagi kepada dua. Jenis seperti X-ray dipanggil radiasi mengion. Ia mampu memecahkan DNA dan memang menyebabkan kanser. Tetapi, telefon dan Wi-Fi adalah radiasi tidak mengion. Tenaganya terlalu rendah, malah sebiji elektron pun tak mampu digoncang. Jadi mustahil ia boleh menyebabkan mutasi kanser secara terus. Apa yang sebenarnya membuatkan otak anda menjadi lembap dan rosak bukannya radiasi, tetapi tabiat anda yang tak reti nak lepaskan telefon itu. Berjaga malam, kerisauan melampau, anxiety dan gangguan tidur, inilah sebenarnya racun kronik yang sedang memusnahkan kesihatan otak anda. Mahu tidur dengan tenang? Tak payah susah-susah balut kepala dengan aluminium foil. Itu semua cukai kebodohan. Cara paling mudah, tekan satu butang flight mode sebelum tidur. Radiasi terputus serta-merta. Dan paling penting, ia langsung tidak mengganggu jam loceng atau alam anda pagi esok. Jangan biarkan paranoia merosakkan waktu rehat anda. Malam ini, cubalah flight mode. Ikuti saya, jom rungkai formula kehidupan.